Korang tahu tak, kereta ni kalau I tak pakai seat belt, dia tak bagi I jalan tau. Okay, so jom kita test drive dulu macam mana driving experience untuk Chery Omoda 5. Dia menggunakan enjin 1.5 liter 4-cylinder turbo dengan gearbox CVT. Okay, so untuk kereta ni, dia ada dua sahaja drive mode. Korang boleh pilih antara Eco ataupun Sport. Okay, sekarang ni I tengah try untuk Eco lah. Sekarang ni waktu jam, jadi kita kena slow ya. Tapi untuk suspension dia di kawasan yang berbatu-batu, kawasan yang tak elok lah, dia punya jalan yang tak rata. So far so good lah. Okay, dia punya suspension, dia punya apa tu yang absorb tu okey je, suspension dia okey. Okay. So untuk steering ni dia boleh adjust korang. So kalau korang macam comel-comel macam I, ketinggian yang comel-comel lah orang kata 150, 140, you boleh adjust the steering. Senang lah. Okay. Slow. Dia mengaum juga, tapi bukan macam Tigo tadi. Macam I lagi suka yang inilah, Omoda 5. Driving experience dia lagi best. Okay. Sport mode. My God. Ni bukan sport mode lah. Eco lah. Itu macam cepat lah. Eco pun dah cepat. Apa lagi sport? Orang belakang okey ke? Oh, belakang tak okey. Tapi passenger seat okey. Orang belakang dia kurang macam penuh tapi so far, I sebagai driver memang best lah. Bagi I setakat ni, bila I tekan minyak, dia best. Dia tak, nampak tak? Okay, I dah dapat dah. Bila I tekan brake, actually dia sama macam Tigo. Dia sama macam Tigo 7 Pro. Sebab brake dia agak lembut, you kena tekan kuat. You tekan kuat. Baru dia macam makan tau. So kereta ni dia mempunyai output sebanyak 156 PS dan juga 230 Nm of torque. So far dia memang nice lah dekat jalan untuk kelajuan yang you guys nak. I rasa okey sajalah untuk city drive kan. Dia just smooth and selesa.